A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'asullahu man yamut. Dan telah bersumpah mereka itu, yakni kafir Mekah, akan sebesar-besar sumpah bahwasanya Allah tidak akan bangkitkan orang yang sudah mati. Ini cerita kafir musyrikin Makkah. Satu benda yang paling mereka tak boleh terima apa yang Nabi Muhammad habang ialah Nabi Muhammad kata lepas pada kita hidup kita mati, lepas pada kita mati kita nak kena hidup balik. Yang ni mereka tak boleh terima pasal benda ni tak masuk akal, mereka kata. Maka dalam ayat ni mai Tuhan kata wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'asullahu man yamut. Bersumpah puak kafir musyrikin Makkah ni sungguh-sungguh mengatakan bahawa orang mati tidak akan bangkit balik. Dia kata lagu tu. Firman Allah, bala wa'dan alaihi haqqa. Bahkan sebenar dibangkit orang mati itu daripada kubur mereka itu. Tuhan jawab balik dengan ayat yang ringkas tetapi tegas. 10 orang kata mau percaya, 100 orang kata mau percaya, 1000 orang kata mau percaya, seluruh penduduk Mekah kata mau percaya. Tuhan kata aku nak abang dekat hampa, bala wa'dan alaihi haqqa. Tuhan kata bahkan aku nak abang kat hampa, benda yang aku sebut kata orang mati akan dihidupkan balik itu benar. Tuhan kata sam'iyat maksudnya perkara yang telinga boleh dengar tapi tak boleh tunjuk bukti dalam bentuk visual. Alam mereka yang mati ni dipanggil alam barzakh. Barzakh ni maksud dia apa? Dinding. Barzakh itu maksud dia dinding. Mereka sudah masuk ke satu alam yang mendinding antara mereka dengan kita. Pasal apa? Pasal benda ni dah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata kalau macam tu saya susahlah nak percaya. Hang nak percaya, hang tak mau percaya, itu hang punya pasal. Tuhan sendiri pun dia kata apa? Apabila penduduk Makkah, kafir musyrikin Makkah bersumpah dengan sesungguh-sungguh sumpah, kata hak ni satu mereka tak boleh percaya. Kata orang mati nak hidup balik ni satu benda yang kami mati hidup balik pun kami tak percaya. Tuhan jawab simple. Tuhan kata bala wa'dan alaihi haqqa. Bahkan Tuhan kata apa yang aku janji tentang mati hidup balik ini haqqa, itu benar. Tuhan kata hang nak percaya, hang tak mau percaya punya pasal, hang mati kita settle benda ni. Bahkan sebenar dibangkit orang mati daripada kubur mereka itu. Telah janji Allah Subhanahu Wa Taala atas bangkit orang mati daripada kubur itu sebagai janji yang sebenar-benar.